Orang tak boleh menyimpan ni sebenarnya bukan tak ada duit. Sebenarnya tak ada ilmu. Okay, banyak orang fikir menyimpan ni kena ada duit lebih. Jadi bila tak ada duit lebih, jadi kita tak boleh menyimpan lah. Sebenarnya ini satu kesilapan yang pertama bila kita bercakap tentang simpanan. Dan perkara ni pun saya ada tulis dalam buku Misi Bebas Hutang. Saya pun dulu fikir macam tu lah. Menyimpan ni duit lebih lah kan. Tak ada lebih nak nyimpan macam mana. Tapi bila saya baca buku-buku tentang keuangan, simpanan ni adalah satu priority, keutamaan. Orang tak boleh menyimpan ni sebenarnya bukan tak ada duit. Sebenarnya tak ada ilmu. Bila tak ada ilmu, bagi duit yang banyak pun akan habis. Tapi bila ada ilmu, kita tahu apa patut kita buat. Daripada tak ada duit, baru ada duit. Bila saya dah baca buku kewangan, antaranya buku yang ditulis oleh Tuan Aziz Ali, Jutawan dari Planet Jupiter. Daripada tu saya dah tahu dah, tabungan ni adalah priority. Maksudnya kita dapat gaji, kita kena menabung dulu. Belanja selebihnya. Tak kisahlah berapa kita boleh buat decision. Nak tabung berapa, selebihnya baru dibelanjakan. Jadi pada waktu tu saya kira-kira memang duit saya memang tak cukup pun. Gaji satu, hutang banyak. Habis belajar je dah ada 3 hutang. Isteri tak bekerja. Jadi bila macam tu saya buat keputusan, okeylah saya mula menabung RM20 setiap bulan.